Orang-orang JB dengan orang Singapura, Lina dah jumpa tempat berbuka puasa harga serendah RM1 je. Dekat ikan bakar hantu ayam asam ni, celup tepung dia serendah RM1 je. Dia punya lauk ala carte pun semua sedap. Tempat dia luas dan besar tau. Lina sebenarnya teringin sangat nak rasa diorang punya ayam asam yang dekat ikan bakar tu. Sebab signature diorang dekat sini memang diorang punya ayam asam. Selain daripada lauk pauk masakan kampung, kambing golek diorang dekat sini sedap. Dia punya ayam asam tu sedap. Celup tepung dekat sini memang puas hati makan. Dia punya seafood tu semua besar-besar. Ada ketam, udang, sotong dia tu memang besar. Siapa cakap kalau ada RM1 je tak boleh berbuka dekat sini? Sambal dia yang pedas-pedas manis ni korang boleh pilih nak tuang dekat atas dia ataupun nak celup asin. Korang tahu tak ruangan buah, diorang buat buah campur macam ni tau. Jadi ni pula ruangan untuk kita ambil lauk-lauk yang sedap ni semua. Ada ikan patin, ayam masak percik. Yang mana pernah datang sini, sekarang ni kedai diorang yang belah belakang tau. Korang jangan pergi yang belah depan tu sebab diorang dah renovate tempat baru. Kalau korang pecinta sayur macam Lina, korang memang sukalah datang sini sebab sayur dia ada banyak jenis masakan. Korang nak ulam-ulaman dan sambal belacan padu, korang kena rasa sambal belacan dia ni. Dia punya pedas tu hujung-hujung memang menyengai. Ada dessert, ada kuih muih, ada ruangan air sejuk, air panas. Macam-macam ada. Korang boleh repeat sampai lebam. Jom kita makan dulu. Ikan bakar hantu ayam asam memang menang. Nombor 1. Diorang ada macam-macam jenis ikan tau. Ikan siakap, ikan caru, ikan bawal emas. Yang tadi korang tengok Lina makan tu semua itu lauk-lauk masakan kampung yang Lina ambil. Memang not bad, rasa dia pekat, kuah dia sedap dan pedas. Kambing golek dia pun nombor 1. Lina suka. Okay, korang jangan lupa buka puasa dekat sini. See video ni dulu. Okay, bye. Thank you for watching.